susah nak berak. Yang orang nampak hidup aku tenang, smart, boleh travel dan duit banyak. Tapi orang tak tahu, aku nak berak 3 minggu sekali pun susah. Dalam flight okey lagi. Tapi bila landing, perut keras, penuh, tak selesa. Duduk lama pun tak jadi apa. Hari ke hari, makin susah. Sampai satu masa, aku mula risau. Sebab aku pernah baca, kalau lama sangat sembelit, boleh bagi risiko dekat usus. Silap-silap boleh kena kanser usus. Sejak tu aku dah tak berani ignore dah. Dan baru aku tahu, rupanya ada satu produk namanya Lendir Raja yang ramai orang guna untuk bantu jaga sistem penghadaman. Terus terfikir, kalau aku jumpa awal, mungkin tak perlu tahan sampai 3 minggu macam tu.